Okay geng, hari ni aku nak servis EGR lah, Honda City JM6. Ni EGR ada dekat sini ya. Ada dua nut ya. Skru saya 12. Satu, dua. Itu soket ni satu. Tapi jangan lupa cabut kepala bateri ya. Cabut kepala bateri sebelah negatif pun okey dah. Okey ni. Ni aku ambil ni. Soket saya 12. Warna 10. Bekas untuk spray tutup body. Ni apa? EGR boleh pakai ni. Sama aja semua. Okey. Dan ni nak buka bateri dulu. Kita buka bateri baru buka EGR. Okey, ni keadaan lepas baru buka tengok dia. Nampak macam asap banyak Karbon. Ni cuci sikit ni. Tu nampak karbon banyak Karbon. Kereta dah 5 tahun dah. Mai dia dekat 110,000 lah. Tu sini pun ada karbon. Tapi tak banyak sangat lah ni. Dia tahan lagi lah. Kita cuci tengok jadi macam mana. Okey. Spray macam ni je. Okey. Dah spray dah. Tengok dah jadi macam yang teh, yang kopi pekat siap ni, tunggu dia kering Okey. Dia spray macam ni. Spray macam kopi. Nak pakai ni. Ambil screwdriver cuci dalam ni sikit pakai. Ni. Tadi yang tak buat video ni. Yang ni duduk kat dalam tu. Ambil pakai ni. Ni hasil dia tadi lepas cuci tu. Ada sikit-sikit kotoran lagi tu sama pula. Tak apalah, ini clear lah. Tu. Ni bekas-bekas gosok ni. Aku dah gosok semua dalam dah. Cuci pakai screwdriver ni. Dari yang kabel yang dekat-dekat tu. Tu dah clear dah. Agak tak confident lah. Aku pakai vacuum ni, shining ni. Tu, tadi hitam legam ni. Dia hilang lah. Okey, ni dah siap pasang Marking semua ikut balik sama macam original. Okey, soket dah pasang dah. Kepala bateri pun dah pasang dah. Kita try start tengok jadi
semua kena reset balik ya. Ni hasil daripada yang aku cuci gigi ya. Kalau ni tong ni ada potong juga tapi tak tahu macam ni. Dia macam sodok kopi ni. Okey geng, selamat mencuba. Minyak dah jimat dah, kita nak bagi jimat lagi. Okey.